Apakah hukum kita guna AI untuk belajar agama? Hukumnya boleh sebagai bantuan. Tok Imam boleh tak letak Quran di atas kayu? Boleh. Tok Imam boleh tak pakai mikrofon nak kuatkan bacaan? Boleh. Itu semua tu wasitah, alat saja. Faham lagi? Cuma gunakan dengan cara yang benar dan letakkan tempatnya sesuai dengan tempat AI itu. AI bukan ulama, AI bukan guru, banyak salahnya. Walaupun 90% betul, 10% akan salah. Batu AI tak boleh buat lagi movie sekarang. Dia boleh buat satu scene saja, scene yang kedua muka jadi lain, scene yang ketiga motor dah jadi lain. Faham lagi? Belum lagi sempurna. Faham? Dia untuk membantu. Kita beli Quran yang ada pen, kita tekan innalladzi akak tak gerak. Tak innalladzi akan membantu. Faham? Boleh. Takkan kata haram pula, tapi guna cara yang betul. Okey, guna YouTube, guna TikTok untuk tambah pengetahuan agama. Mu pakai kitab ulama sekalipun, mu tak jadi alim kau. Kita beli kitab Imam Nawawi, kita jadi Imam Nawawi. Tak jadi. Faham lagi? Kita jadi mung situ. Ya tak? Pok mak buci terai itu nama. Faham lagi? Tak jadi Pok Imam Nawawi. Tak luka.